Bayangkan seseorang yang baru terkena serangan jantung. Selepas menjalani rawatan, pesakit ini semakin stabil dan dibenarkan pulang ke rumah. Namun begitu, pesakit ini pasti ada rasa takut untuk melakukan aktiviti harian. Kenapa? Kerana takut sekiranya jantung mereka terhenti semula atau mendapat serangan jantung. Okey, kalau kita lihat data daripada Jabatan Perangkat Negara, sebenarnya seramai 13% punca utama kematian di Malaysia adalah diakibatkan oleh penyakit jantung. Hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutamanya adalah berat badan berlebihan, obesiti, gaya hidup yang tidak sihat, penyakit tiga serangkai seperti kencing manis, darah tinggi, serta tinggi kolesterol lah dalam darah. Dan lagi satu yang paling common sekarang adalah disebabkan oleh tabiat merokok, penggunaan penggunaan rokok elektronik dan juga stres yang berpanjangan serta melampau. Kalau kita tengok pula data daripada Institut Jantung Negara, kita boleh nampak sebenarnya sebanyak 15% pesakit jantung di Malaysia adalah di bawah usia 50-an. So kalau kita boleh nampak data-data daripada ataupun kita boleh kumpulkan rujukan-rujukan pesakit yang kita terima di Jabatan Perubatan Pemulihan ini semenjak 2-3 tahun kebelakangan ini, agak konsisten lah dengan apa yang data daripada Institut Jantung Negara. Kerana 2-3 tahun kebelakangan ini kita nampak pesakit-pesakit yang dirujuk kepada kita adalah berusia seawal 30-an dan juga 40-an. Okey, pada saya lah trend ini amatlah membimbangkan kerana peningkatan rujukan-rujukan ini ke Jabatan Perubatan Pemulihan semakin hari semakin meningkat. Okey, so bila kita tahulah golongan yang berusia ini sebenarnya pada peringkat yang sangat produktif dan proaktif. So, adakah penyakit jantung ini menjadi penghalang kepada pesakit untuk menjadi produktif dan aktif di dalam hidup? So, bersama saya Syafiqah hari ini, hos anda dan tetamu-tetamu jemputan kita untuk merungkai kehidupan selepas didiagnos dengan penyakit jantung. Okey, tajuk podcast kita lah pada hari ini kita nak bagi tahu pemulihan jantung, bangkit aktif dengan selamat. Jadi sebelum itu, untuk perhatian semua penonton, sebarang soalan boleh ditulis di ruangan chat box kita so that kita boleh jawab nanti pada penghujung sesi. Dan untuk makluman anda semua, jam latihan kita akan bagi di penghujung sesi ini. Okey, sebelum itu saya nak kenalkanlah sikit tetamu kita pada hari ini. Di sebelah saya adalah Dr. Ani Farhana. Dr. Ani Farhana merupakan pensyarah perubatan Fakulti Perubatan UiTM dan sekarang berkhidmat sebagai pakar perubatan di Jabatan Perubatan Pemulihan HASA. Dan di hujung sekali adalah Puan Nur Farhana. Puan Farhana merupakan pegawai pemulihan cara kerja di HASA. Okey, selamat datang. Terima kasih kepada semua tetamu kita kerana sudi hadir untuk sesi perkongsian pada hari ini. Untuk itulah, kita tak nak lengahkan masa lagi. Boleh tak saya nak tanya beberapa soalan pada Dr. Ani ni? Dah ready tak, Doktor? Hopefully lah hari ni kita dapat merungkai kehidupan sebagai seorang pesakit jantung. Okey. Dr. Ani, sebenarnya apakah yang dimaksudkan dengan pemulihan jantung? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan moderator kita hari ini. Okey, nama saya Dr. Ani Farhana. Saya pakar perubatan pemulihan terlepas tadi di Jabatan Perubatan Pemulihan. Okey, sebelum saya nak menjawab soalan moderator kita hari ini, saya nak ambil masa untuk cerita sikitlah tentang jabatan kami. Selalu ada ramai yang bertanya, jabatan rehab ni buat apa? Okey, so sebenarnya jabatan rehab kami dianggotai oleh pelbagai profession. Ada doktor bahagian perubatan pemulihan, ada pegawai fizioterapi, pegawai jurupulih cara kerja, pegawai pentuturan, pegawai di unit PNO ataupun prostetik dan ortotik, dan juga jururawat rehab. Okey, so sebenarnya antara perkhidmatan yang ditawarkan oleh Jabatan Perubatan Pemulihan adalah pemulihan multidisiplинari ataupun MDT Rehab. Okay, MDT Rehab ni sebenarnya apa? Maksudnya seorang pesakit tu mungkin menerima rawatan daripada setiap
anggota ini ataupun segelintir mengikut keperluan yang diperlukan oleh pesakit untuk memulihkan tahap kefungsian dia ataupun functional statusnya. Okey. Jadi contoh-contoh servis MDT rehab yang ditawarkan termasuklah pemulihan saraf tunjang, pemulihan selepas amputasi, pemulihan kesakitan kronik dan muskuloskeletal, dan juga pemulihan jantung yang menjadi topik kita hari inilah. Okey. So apakah itu program pemulihan jantung? Okey, pemulihan jantung ni sebenarnya ia adalah program rawatan yang dirangka secara komprehensif. Yang untuk pesakit-pesakit jantung. So sebenarnya kalau ikutkan saranan rawatan pesakit-pesakit jantung, ia adalah kalau among medical doctors is a class 1A recommendation. Maksudnya antara saranan tertinggi untuk pesakit-pesakit yang mengalami masalah jantung. Okey. Kenapa saya nyatakan komprehensif tu? Sebab dia ada beberapa elemen. Okey, elemen pertama adalah elemen pendidikan. Pendidikan yang mana kita akan pesakit jantung perlu diberitahu, diberi maklumat, diberi faham tentang kenapa mereka mengalami masalah jantung, apakah punca-punca penyebabnya. Dan kedua, kita membimbing pesakit untuk bagaimana dah tahu apa penyebabnya, macam mana pula nak kurangkan risiko, macam mana nak uruskan stres, macam mana nak uruskan pemakanan yang lebih sihat, macam mana nak membantu diri untuk berhenti merokok. Okey. Elemen ketiga adalah elemen senaman. So jadi dalam program pemulihan jantung, pesakit akan dibimbing untuk bersenam dengan selamat. Dan juga pesakit juga akan dibimbing untuk bagaimana untuk slowly return to their life. Maksudnya kembali bangkit, seperti tajuk kita hari ini kan, bangkit semula, kita nak regain their life dengan selamat. Jadi itu sebab tu terlalu banyak elemen dan terlalu banyak objektif. Sebab tu program pemulihan jantung ni maksudnya pesakit akan jumpa doktor, fisioterapis, dietitian, occupational therapist, ramai. Dan kenapa objektifnya, boleh saya rumuskan dua lah objektif dia. Objektif program pemulihan jantung ni, yang pertama sekali, kita nak pesakit, program ni sebenarnya bermatlamat sebagai secondary prevention. Apa maksud secondary prevention? Kalau primary prevention, kita nak mengelakkan ia berlaku sebelum pesakit terkena serangan jantung. Tetapi pesakit-pesakit yang dirujuk oleh kepada kami dah pun mengalami masalah jantung. Jadi kita nak pesakit mengelakkan daripada terkena serangan berulang. Itu matlamat nombor satu. Matlamat kedua adalah kita nak bimbing pesakit jantung untuk kembali aktif seperti sedia kala, seperti dahulu kala, boleh yakin untuk beraktiviti seperti dahulu dengan selamat. Okey doktor, kalau macam tu kan, saya nak kalau bolehlah doktor jelaskan dengan lebih detail lagi, sebenarnya kan kenapa pemulihan jantung ni penting kepada pesakit-pesakit jantung, dan siapakah yang sepatutnya kita enrollkan kepada program ini? Okey. Saya nak jawab soalan kedua dulu, boleh tak? Okay, boleh. Sila doktor. Siapa yang dirujuk kepada kami? Okey, sebenarnya antara pesakit yang teramai dirujuk kepada kami adalah pesakit yang mengalami penyakit yang namanya coronary artery disease. Okey, so selalunya keadaan-keadaan pesakit-pesakit yang dirujuk ni sama ada selepas mengalami serangan jantung, selepas menjalani prosedur angiogram atau angioplasti, ataupun selepas menjalani pembedahan jantung. Okey, ada juga golongan yang lain yang dirujuk kepada kami untuk program pemulihan jantung, contohnya yang baru menjalani pembedahan injap jantung ataupun menjalani pembedahan paru-paru. Okay, semua ini antara masalah-masalah yang dirujuk kepada kami lah. Okey, bukan masalah penyakit. Okey, tapi untuk hari ini saya fokuskan kepada diagnosis coronary artery disease. Okey, untuk menjawab soalan kedua, pertama tadi kan, tujuan kenapa penting. Okey, saya nak ambil masa sikit. Kenapa penting, saya kena cerita dulu apakah penyakit coronary artery disease tu. Okey, jantung kita ni sebenarnya sebesar genggaman tangan kita ni, kecil saja, tapi dia mempunyai fungsi ataupun peranan yang sangat penting. Jantung yang sebesar penumbuk kita ni sebenarnya perlu bekerja mengepam darah ke seluruh badan, ke kepala, ke organ penting, ke kaki. Okey, apa yang dipam itu adalah darah. Darah ini pula melalui pipe. Salah darah lah. Ia seolah pipe yang menyalurkan darah ni ke organ-organ penting tadi.
Okey, kenapa penting? Sebab dalam darah ni ada oksigen, ada nutrisi, ada tenaga yang diperlukan oleh sel-sel dan tisu badan di seluruh badan kita untuk berfungsi dengan baik. Okey, masalahnya berlaku adalah bila salur darah tu tersumbat. Salur darah tersumbat menyebabkan aliran darah ini tidak berlaku dengan lancar. Kenapa? First, nak kena tahu, itu yang kita selalu cerita pada pesakit. Kenapa sumbatan ini boleh berlaku? Ada faktor yang boleh ubah, faktor yang tak boleh ubah. Faktor yang tak boleh ubah, salah satunya Puan Syafiqah dah mention tadi, iaitu gender, jantina lelaki memang berisiko lebih tinggi daripada jantina wanita untuk mengalami masalah jantung. Faktor pemboleh ubah yang tidak boleh ubah yang lain seperti usia, maksudnya semakin tinggi usia, bertambah usia, proses penyempitan tu boleh berlaku, boleh lebih tinggi risikonya, dan etnik. Setengah etnik seperti Afrika mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami masalah jantung. Okey, kita tak nak fokus pada faktor yang kita tak boleh ubah. Kita nak fokus pada faktor yang boleh ubah, iaitu penyakit kencing manis, darah tinggi, tinggi kolesterol, obesiti, merokok, semua yang Puan Syafiqah dah cerita tadi kan. Jadi bila kita melalui program ini, sesi pendidikan tadi, kita akan kena cerita balik, dan setiap pesakit tu perlu tahu apa risiko yang masing-masing ada. Sebabnya tak semua pesakit ada risiko yang sama kan. Jadi setiap pesakit perlu tahu apa risiko yang dia ada, dan dia kena tahu macam mana nak kurangkan risiko tu supaya tak terkena serangan jantung sekali lagi. Okey, poin saya kedua, kenapa penting? Sebab elemen yang tadi saya ceritakan, elemen penting program pemulihan jantung ni adalah senaman. Okey, so jantung ni so kan tadi saya cerita dia pam darah. Sebenarnya bila pam darah tu keluar daripada jantung, sebenarnya destinasi pertama yang darah tu kena pergi adalah ke diri dia sendiri. Jadi diri dia sendiri tak dapat aliran oksigen yang cukup dan efisien. Jadi proses ni sebenarnya bertahun-tahun tau, dia bukan baru je. Bertahun-tahun jantung ni berada dalam keadaan kurang oksigen, kurang tenaga. Jadi apa yang mungkin berlaku adalah jantung, sel atau tisu jantung ni mengalami, kita panggil sel tu, tisu tu mati sebab tak dapat oksigen. Jadi bila dia mati, dia jadi macam berparut. Bila berparut, pengepaman dia tadi, fungsi pengepaman tadi terjejas. Jadi kalau kita tanya pesakit, selalunya pesakit akan cerita sebenarnya sebelum dia kena serangan jantung, dia dah perasan rupanya badan dia cepat penat. Itu ada tanda-tanda bila fungsi jantung tu dah mula terjejas. Okey, jadi kan selepas pesakit mengalami serangan jantung, telah pun menerima rawatan sama ada angioplasti, stent yang doktor jantung letak untuk lapangkan aliran darah, ataupun telah pun menjalani pembedahan jantung. Doktor jantung dah letak highway baru, saya panggil highway, untuk lancarkan aliran ke jantung. Okey, sekarang sampailah masa untuk kita kuatkan balik jantung. Macam mana nak kuatkan jantung ni? Kita kena beri senaman. Kerana untuk kuatkan pengepaman jantung, kita kena bagi rangsangan, dan rangsangan itu dalam bentuk senaman. Jadi sebenarnya senaman ni bukan setakat kuatkan jantung je. Sebenarnya senaman ni juga membantu untuk kawal kencing manis, turunkan tekanan darah tinggi, kawal kolesterol, dan kuatkan otot, kaki, tangan, seluruh badan supaya pesakit rasa lebih segar dan lebih boleh tidak cepat penat bila beraktiviti. Itulah secara ringkasnya. Okey, panjang lebar tak ringkas sangat. Terima kasihlah Dr. Ani bagi tahu. Okey, soalan ni untuk Puan Farhana pula. Selalu kita dengar fizioterapi kan dalam pemulihan jantung ni, orang dah tahu dah fizioterapi buat apa. Kita tahulah secara umumnya fizioterapi ni sangat penting dalam mengoptimumkan fungsi jantung dan paru-paru pesakit, sama ada sebelum pembedahan maupun selepas pembedahan. Selain itu, fizioterapi juga kita ni berfungsi untuk memastikan pesakit-pesakit ni cergas tau, dari segi fizikal, sehinggalah pesakit ni keluar daripada ward. Okey, tapi jarang orang tahu apakah itu occupational therapy. Sebenarnya apakah peranan occupational therapy ni dalam program pemulihan jantung? Baik, terima kasih Puan Moderator, Puan Syafiqah. Okay, nama saya Farhana, pegawai pemulihan perubatan cara kerja. So, memang betul, saya akui di mana kalau kita cerita pasal rehab, everyone is know pasal
fizioterapi. Semua orang akan cakap pasal fizioterapi rather than kita akan cakap pasal terapi cara kerja. So dari sini hari ini saya nak menceritakan tentang perbezaan antara fizioterapi seperti mana yang Puan Syifah cakap, lebih common dalam mengoptimumkan fungsi jantung. Okey, tapi bagi pemulihan cara kerja, matlamat kami adalah lebih kepada mengembalikan fungsi pesakit ke tahap yang paling maksimum. Jadi di sini bila kata jumpa dengan occupational therapist, so bila kita buat treatment dengan occupational therapist, kita akan memfokuskan kepada kefungsian mereka supaya mereka boleh kembali melakukan aktiviti secara maksimum dan juga selamat, dan dia tidak akan memberi sebarang tekanan kepada jantung. So selain itu, tugas occupational therapy, pemulihan cara kerja, bukan sahaja memfokuskan kepada aktiviti ringan seperti aktiviti harian, macam mandi, makan, minum, tapi kita juga memfokuskan aktiviti yang lebih berat, lebih kompleks, seperti kembali kepada aktiviti memasak, mengemas rumah. Kita juga akan mengembalikan kepada mereka untuk kembali bekerja, sukan dan juga rekreasi. Okey, saya harap masing-masing jelas sebenarnya apa tu role fizioterapi dan juga role occupational therapy di sini. Sebab kalau boleh tak naklah ada kekeliruan lagi. Betul. Kan. Okey. Kalaulah kita nampakkan kesan kesan fizikal bagi pesakit-pesakit jantung ini adalah selalunya cepat penat. Okey, itu memang ketaralah kita nampak dari segi fizikal. Namun bagaimana pula kesan dari segi psikologi, psikososial dan emosi pesakit jantung ini? Okay. Boleh tak Puan Farhana rungkaikan sedikit? Baik, kalau ikutkan sebenarnya memang bila kata pesakit mengalami masalah jantung, kita akan nampak dia akan mengubah secara drastiknya kehidupan seseorang itu daripada sempurna normal. Dia akan mengalami pelbagai masalah dan kita akan nampak kesan yang sangat drastik dalam 3 perkara. Yang pertama, kita akan nampak dari segi fizikal dan juga kepenatan seperti yang Dr. Ani dan juga Puan Syafiqah sampaikan. Sememangnya kita akan nampak lebih ketara apabila mereka melakukan aktiviti harian. Sebagai contoh, bila mereka melakukan aktiviti harian seperti mandi sahaja, kita nampak sebelum ni nampak normal kan, kita nampak tak ada penat, tapi bila mereka mengalami masalah jantung, mereka akan tendensi untuk mengalami lebih penat berbanding sebelum ini, dan itu adalah yang paling drastik yang berlaku pada mereka. Yang kedua, seperti mana tadi soalannya, lebih kepada emosi dan juga psikologikal. Apabila mereka mengalami serangan jantung, so ini kita mengatakan trauma yang paling tinggi untuk diri mereka lah. So sekiranya mereka mengalami serangan jantung, benda itu telah menjadi satu efek pada diri mereka, di mana mereka akan risau bila melakukan sebarang aktiviti aktif. Mereka risau adakah serangan itu akan berulang kembali, dan kerisauan itulah yang menjadi faktor drastik yang kedua, di mana mereka nak buat satu perkara mereka takkan buat disebabkan takut, anxious, risau, dan benda inilah akan menyebabkan pelibatan dengan aktiviti makin berkurangan. Dan yang ketiga yang kita nampak aspek yang paling drastik adalah dari segi sosial dan juga kita kata produktiviti, di mana contoh sosialnya sekiranya kebanyakannya pesakit sekarang mengalami sudah berkahwin dan mereka mahu menjalankan hubungan sesama suami isteri, hubungan intim, dan itu pun sebenarnya memberi kesan untuk mereka risau untuk membuat perkara sedemikian, risau dengan keadaan jantung mereka, dan ini juga adalah memberi kesan. Selain itu, dari segi produktiviti tadi, sekiranya mereka bekerja, mereka akan lebih risau untuk kembali, dan di sekeliling mereka juga sebenarnya akan main peranan. Sebagai contoh, majikan, pekerja lain, kawan-kawan akan merasakan bahawa mereka tidak mampu untuk bekerja seperti mana sebelumnya. Sebagai contoh, bolehkah angkat berat? Risiko-risiko itu yang mereka sentiasa akan berfikiran dan menjadi lebih risau untuk kembali kepada pekerjaan mereka yang sebelum ini. Okey, baik Puan Farhana. Kemudian kita beralih kepada fasa-fasa pemulihan jantung lah, doktor. Kita nak tahulah sebenarnya mungkinlah ramai yang tidak tahu pemulihan jantung ini adalah
kita lakukan secara berperingkat. Ada fasa-fasa tertentu di dalam program ini. Boleh tak doktor jelaskan dengan lebih lanjut apakah fasa-fasa ataupun peringkat-peringkat di dalam program pemulihan jantung ini, doktor? Silakan. Okey, terima kasih. Jadi kalau di hospital UiTM, kita ada 3 fasa. Fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga. Okey, sebabnya setiap fasa ni ada objektif dan matlamat yang berbeza. Okey, fasa pertama sebenarnya bermula seawal ketika pesakit dimasukkan ke hospital. Sama ada selepas serangan jantung ataupun dimasukkan hospital untuk prosedur angiogram, angioplasti ataupun dimasukkan hospital sebab untuk pembedahan jantung. Jadi fasa di hospital pun kita dah mulakan program pemulihan jantung. Maksudnya elemen pendidikan tu telah dimulakan, dan dari segi senaman matlamatnya pada ketika itu adalah kita nak pesakit mula untuk mendapat keyakinan untuk bergerak. Sebab ada kadang-kadang ada misconception, ada pesakit-pesakit ni kalau tak diberi penekanan dan pendedahan yang betul, kadang-kadang dia rasa disebabkan saya kena serangan jantung jadi saya tak boleh bergerak. Itu bukan matlamat kita. Kita nak pesakit ada dapat balik ke muka keyakinan untuk bergerak, tapi dengan selamatlah. Okey, dan di fasa pertama juga, contohnya kalau pesakit yang mengalami baru menjalani pembedahan jantung, pada waktu fasa inilah diajar tentang teknik pernafasan, teknik macam mana nak batuk dengan selamat. So sebenarnya pesakit yang mengalami pembedahan ni sebenarnya susah tau nak batuk, sebab dia dibedahkan di bahagian dada, sebenarnya sakit. Jadi pada fasa ini diajar macam mana nak batuk dengan selamat, bagaimana nak protect bahagian dada yang baru menjalani pembedahan. Semua itu dimulakan pada fasa pertama. Fasa kedua pula adalah yang kita panggil fasa intensif, iaitu pada fasa inilah kita nak mulakan pendidikan tu akan dimulakan dan diteruskan, dan dari segi senaman dia akan diberi dengan intensiti yang lebih, sebab pada fasa ini kita nak melatih semula badan dan jantung untuk boleh terima dengan aktiviti dengan kadar yang lebih tinggi secara berperingkat. Kalau di hospital UiTM, fasa yang kedua ni berlangsung selama 8 minggu. Maksudnya pesakit akan datang kepada kami seminggu sekali bersenam dengan pantauan selama 8 minggu. Okey, fasa ketiga pula adalah fasa return to community. Maksudnya fasa yang mana kita nak bimbing pesakit kembali ke komuniti ni, maksudnya kembali bekerja, kembali meneruskan hobi dahulu, kembali kepada kalau dulu aktif dengan sukan, bimbing kita akan ajar cara untuk kembali seperti dululah. Dan yang paling penting, elemen paling penting di fasa ketiga adalah kita berharap pesakit selepas dia melalui 8 minggu dengan pasukan pemulihan tadi tu, dia dah diajar cara senaman, cara menjaga kesihatan dengan baik. Kita berharap pada fasa ketiga ni pesakit meneruskan apa-apa juga lifestyle modification yang kita dah ajar selama 8 minggu tadi. Okey doktor, tadi doktor dah jelaskan fasa-fasa, ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. Tapi kalau saya nak tahulah kan, di fasa kedua ni kan, kita kan ada ramai pesakit post stenting, maksudnya ada masuk belun, ada masuk stand, lepas tu ada yang operate jantung tadi kan. So seawal bila sebenarnya mereka boleh memulakan fasa kedua pemulihan jantung ini? Okey. Kalau untuk fasa kedua ni sebenarnya kalau ikut kajian seawal 2 minggu selepas serangan jantung. Seawal itu. Okey, tapi apa-apa pun kita akan pesakit akan mula, kami tengok dululah. Maksudnya doktor-doktor rehab akan tengok dulu untuk buat penilaian sama ada pesakit yang dah ready untuk mulakan program pemulihan jantung dengan secara intensif ni ataupun perlu hold. Contoh-contohnya, okey, saya bagi contoh macam pernah ada seorang pesakit kami ni dirujuk untuk program pemulihan jantung, tapi bila kita buat stress test, rupanya dia ada masalah lain pula, iaitu contohnya arrhythmia. Jadi ini adalah antara contoh yang maksudnya kita kena postpone dulu kemasukan atau pemulaan program senaman secara intensif. Jadi kami perlu berhubung dengan doktor jantung lah untuk merawat dulu keadaan arrhythmia itu. Okey, ini contoh je lah. Okey, so untuk menjawab seawal bila? Seawal 2 minggu, tapi dengan penilaian nak pastikan selamat atau tak, dah ready ke belum,
Dan selamat tu sebenarnya para doktor juga akan buat penilaian, okey, apakah risiko yang pesakit ni ada, berapa tinggikah risiko pesakit ni ada untuk mengalami masalah jantung ketika bersenam. Jadi melalui kita panggil risk stratification. Melalui risk stratification ni kita akan menentukan kadar intensiti senaman yang sesuai untuk pesakit itulah. Dan juga pada ketika penilaian ini juga doktor akan identify atau mengenal pasti apa risiko kecederaan ketika bersenam. Contoh kan, ada pesakit kadang-kadang dia sakit lutut tapi tak boleh nak bersenam, macam mana? Okey, doktor akan rawat dululah sakit lutut tu. Kita akan cuba kurangkan rawat sakit lutut. Kemudian bila masuk ke program senaman jantung, apakah modifikasi yang sesuai untuk pesakit sebegini, ataupun contohnya pesakit kencing manis, kaki dia dah start kebas-kebas, mungkin kalau pijat dah tak rasa, jadi ada risiko untuk cedera pula kaki ketika bersenam. Jadi kita akan specify ataupun senaraikan apakah langkah-langkah berjaga-jaga untuk pesakit sebegini membuat senaman ketika proses yang 8 minggu tadi tu. Itulah sedikit sebanyak. Okey doktor, kita dah tahu kan fasa-fasa tadi semua. Cuma kita nak tahu, adakah semua pesakit ni dia akan melalui program pemulihan jantung ini fasa 1, fasa 2, fasa 3? Maksudnya dia kena lalui ketiga-tiga fasa ini, doktor? Okey, secara ringkasnya sebaiknya ya, sebabnya seperti yang saya dah ceritakan tadi, setiap fasa tu matlamat dia berbeza. Cumanya persoalannya adakah lambat atau tidaklah, sebab maksudnya dah ready ke tidak untuk masuk setiap fasa tu. Jadi setiap fasa tu untuk tentukan dah boleh masuk atau tidak, atau dah boleh mulakan atau tidak, kita akan buat penilaian dulu. Okey, lepas kita dengar Dr. Ani Farhana tadi jelaskan mengenai fasa-fasa pemulihan jantung, saya sebenarnya sebagai fizioterapi, saya pun nak share sikit lah apa yang fizioterapi buat di fasa 1, fasa 2, fasa 3. Sebenarnya di fasa pertama pemulihan jantung ni, kita akan review patient, kita akan tengok pesakit ni daripada sebelum menjalani pembedahan sehinggalah pesakit ni keluar daripada ward. Tapi masa fasa pertama ni kita akan fokus pada senaman pernafasan, dan juga kita nak pastikan pesakit ni cergas dan boleh pulang ke rumah dengan selamat. Okey, untuk fasa kedua pula, ini agak intensif sikit seperti mana Dr. Ani tadi bagi tahu. Kita ada 8 minggu punya program. So, apa yang kita buat semasa 8 minggu punya program ni? So masa 8 minggu punya program ni, kita akan ajar, kita akan bimbing pesakit-pesakit jantung ini untuk melakukan senaman bermula daripada low intensity exercise, kemudian pergi ke moderate intensity, dan seterusnya. Sekiranya pesakit itu boleh pergi ke high intensity, insya-Allah kita akan ajar pesakit-pesakit ini senam sehingga ke tahap tertinggi tersebut. Tapi kita buat ni semua mengikut keupayaan pesakit. Walaupunlah kita buat group terapi, diorang ni ada group tau. Kita buat dalam berkumpulan. So satu kumpulan tu ada 7 orang basically. So 7 orang ni akan melakukan senaman secara serentak. Masa ni lah kita nak tengok keupayaan setiap pesakit melakukan senaman. Dan juga masa ni juga kita akan ajar pesakit-pesakit ni bagaimana memantau keadaan mereka semasa melakukan senaman. So kita ada beberapa test lah. Kita ada talk test dan juga kita ada RPE. So RPE ni rate of perceived of exertion. Maksudnya kita akan ajar pesakit nilai sendiri tahap penat mereka, supaya mereka tahu bila nak berhenti ataupun bila nak teruskan senaman tersebut. Dan kemudian di fasa ketiga ni, ini sebenarnya agak penting juga, sebab kita nak bagi pesakit-pesakit ni prepare diri diorang ni supaya diorang dapat engage dengan aktiviti-aktiviti di dalam masyarakat. Sebab itulah bila fasa ketiga ni kita akan kumpulkan semua pesakit-pesakit kita untuk melakukan aktiviti-aktiviti seperti yang kita pernah buat lah sebelum-sebelum ni. Kita pernah buat fun run, kita yang baru-baru ni pun kita buat liga sukan. So kita tak sangka lah sebenarnya pesakit-pesakit kita ni sangat enjoy bila kita involvekan dengan sukan. Mungkin sebab sebelum ni kita tak tahu, ataupun pesakit-pesakit ini rasa takut kan untuk buat aktiviti-aktiviti yang agak ekstrim selepas lama berehat akibat serangan jantung.
Okey, sedikit itu adalah sedikit info untuk anda semualah apa yang kita buat. Tapi soalan seterusnya adalah kita nak balik kepada Puan Farhana. Sebenarnya apakah cabaran yang dihadapi oleh pesakit jantung ini untuk melaksanakan rutin-rutin harian mereka? Boleh tak Puan Farhana kupas sedikit? Baiklah, sebenarnya kalau kita fikir balik, benda yang pertama tadi saya cakap adalah impact dan juga challenge. So, perkara yang sama berlaku dengan pesakit jantung apabila mereka ingin kembali kepada rutin harian mereka. Perkara pertama memang tak akan takut dengan kepenatan. So, perkara ini adalah common untuk mereka mengalami kepenatan dan mereka akan risau tentang kepenatan. Dan ini adalah challenge ataupun tembok besar bagi mereka untuk meneruskan aktiviti, untuk kembali kepada aktiviti. Oleh itu tadi saya kaitkan balik dengan fasa 1, 2 dan 3. Occupational therapist juga terlibat secara tidak langsung dalam aktiviti fasa 1, 2 dan 3. Di fasa 1 sendiri, kita akan fokuskan kepada aktiviti yang paling basic. Kita nak pesakit tahu dan pesakit yakin bahawa kemampuan mereka untuk kembali kepada aktiviti yang lebih simple sewaktu dalam acute stage lah, waktu seawal selepas pembedahan. Perkara pertama yang dikena buat adalah kembali kepada aktiviti harian tanpa bantuan daripada penjaga, seperti contoh kembali mandi, makan, berjalan ke tandas dengan sendirinya tanpa bantuan daripada penjaga, dan mereka yakin untuk buat dalam keadaan selamat dan juga tidak membebankan jantung di fasa yang pertama. Apabila di fasa yang kedua, kita mula memfokuskan ke aktiviti yang lebih berat. Macam tadi di pertama, kita fokus pada aktiviti ringan, iaitu aktiviti harian kan, mandi, makan, minum. Nah, bila di aktiviti fasa kedua, kita dah mula naik ke aktiviti yang lebih berat. Macam mana aktiviti, contoh mengemas rumah, mengangkat pakaian, even kalau kita kata kembali memandu, membawa kembali pada bekerja, sukan dan rekreasi. Semua ini kita akan lihat di fasa yang kedua. Dan di sinilah kita akan cuba untuk bagi pesakit yakin dengan cara monitoring yang kita bagi. So, bila pesakit buat di kalangan dia sendiri, mereka akan rasa tidak yakin untuk membuat kerana tiada monitoring wujud apabila mereka buat sendiri. So, inilah yang kita cuba emphasizekan, cuba terapkan. Kita beri pendidikan kepada para pesakit jantung untuk buat aktiviti bersama dengan kita supaya mereka tahu bahawa berapa limit mereka, bagaimana mereka mahu monitoring. Dan di sini jugalah kita kata setiap sesi dan setiap minggu itu kita akan bagi secara gradually-nya. Mula-mula kita bagi dengan aktiviti yang rendah, lepas tu kita naik lagi aktiviti yang tinggi, kita mula start pergi dan akhir sekali kita mula engagekan mereka dengan aktiviti seperti kesukanan. So, inilah yang kita akan buat, dan dalam masa yang sama, sewaktu proses fasa 2 itu sendiri berlaku, kita akan melihat kepada bagaimana mereka monitor. Kita akan ada dua cara monitoring. Sama ada kita akan melihat dari segi konsep kepenatan mereka, iaitu RPE seperti tadi yang Puan Syafiqah sampaikan, RPE tadi ataupun talk test. Dan yang kedua kita kata heart rate monitoring. Berapa kadar yang kita dah buat sewaktu penilaian bersama dengan doktor hari tu, berapa heart rate yang kita boleh dapat untuk pesakit sedemikian. Sebab semua pesakit berbeza. Kita tak boleh kata pesakit ni heart rate ni begini, pesakit ni semua sama. Tidak, semua pesakit berbeza-beza. Sebab itu bila kita buat aktiviti, mereka akan nampak sendiri lebih komen di mana yang sepatutnya mereka boleh capai dan bagaimana aktiviti ini boleh membantu mereka mencapai heart rate yang sepatutnya, yang lebih bersesuaian. Ada lagi satu soalan Puan Farhana. Okey, bagaimana pula terapi cara kerja ini membantu meningkatkan keyakinan kepada pesakit melalui rutin-rutin harian sebagai pesakit jantung? Adakah mereka ni semua boleh kembali kepada aktiviti mereka sebelum ini? Boleh kembali kepada pekerjaan asal mereka? Secara jujurnya saya katakan boleh. That is very short and brief. Tetapi dari tetapinya, kita kena lihat kepada konsep kemampuan ataupun job demand tu sendiri. Kita kena tengok job analisis mereka, bagaimana mereka melakukan pekerjaan. Kerana tak semua pekerjaan kita kena lihat dan juga kena analisis kemampuan jantung mereka. Namun begitu, kalau kata pekerjaannya lebih simple dan lebih mudah, kita boleh memasukkan dalam simulasi fasa kedua tadi, di mana bila kita buat fasa kedua, kita akan menggunakan perkara yang sama dilakukan sewaktu bekerja, lifting, mengangkat ataupun membawa barang. Tapi sekiranya
pekerjaan yang dia buat lebih kompleks, yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Di sini kita akan memfokuskan lebih dalam dan kita akan menghantar kepada kita kata program return to work, di mana kita akan memfokuskan analisis kepada aktiviti kembali bekerja tu lebih mendalam, detail, dan kita akan bekerjasama bersama dengan majikan dan juga pesakit itu sendiri. Maksudnya kalaulah pesakit ini perlu ada masalah untuk melakukan kembali kepada pekerjaan asal mereka, so kita ada satu program lain lah, which is return to work program lah kan. Betul. So yang tu akan lebih orang kata interaktif dengan majikan pesakit itu sendiri. Okay? Betul. Selepas perbincangan ni sebenarnya kita boleh rangkumkan atau kita boleh nampak lah, each one of us sebenarnya fizio, OT, doktor, nurses, sebenarnya semua orang di dalam Jabatan Perubatan Pemulihan ni memainkan peranan masing-masing dalam memastikan pesakit jantung itu kembali aktif dan juga selamat. Okeylah semua. Baik pendengar semua, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50. Jauh berjalan atau memerlukan bantuan bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain? Solusinya. Kini, Hospital Al-Sultan Abdullah UiTM menyediakan perkhidmatan bagi untuk kemudahan pesakit. Berikut adalah butiran mengenai perkhidmatan bagi. Perkhidmatan ini beroperasi pada Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi hingga 2 petang. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, anda hanya perlu menunggu di checkpoint yang telah ditetapkan di sekitar kawasan hospital. Keutamaan diberikan kepada warga emas, OKU serta pesakit yang memerlukan bantuan mobiliti. Di HASA, kami sentiasa berusaha memastikan perjalanan anda di hospital lebih mudah, selesa sendiri, dan mesra. pesakit saya ada seorang tu atlet triathlon, ada juga yang seorang tu cyclist, yang long distance cyclist tu yang beratus-ratus kilometer tu. Ada juga yang sebenarnya walaupun dia tidaklah marathon tapi cycling tu cyclist lah kan. Cyclist, long distance cyclist tu. Ada juga yang bukanlah atlet, tapi dia kata dia memang setiap minggu selalu main badminton. Maksudnya recreational sports. Okey, so sebenarnya memang kita masukkan dalam matlamat program pemulihan, kita nak bimbing pesakit kembali beraktif seperti dahulu tapi dengan selamat. Okey, itulah peranan utama saya di dalam pasukan ni. Okey, macam mana kita nak bimbing tu, macam mana kita nak tetapkan intensiti senaman yang tidak terlalu membebankan jantung. Okey, so salah satu caranya adalah kita buat penilaian cardiorespiratory endurance ataupun kita menilai kadar keaktifan kadar keaktifan pesakit ketika itu. Okey, untuk semua pesakit yang dirujuk kepada kami memang semua akan dijalankan ujian 6 minute walk test. Itu adalah salah satu ujian cardiorespiratory endurance yang mana kita minta pesakit jalan sejauh 6 minit. Waktu tu sepanjang tu kita tengok nadinya, tekanan darahnya macam mana, dan selama 6 minit tu sejauh mana dia boleh jalan. Okay, so berdasarkan distance ni atau jarak yang di jalan yang pesakit tu boleh berjalan, kita ada calculation untuk kira value yang kita panggil peak max. Peak max ni adalah kadar ataupun tahap keaktifan pesakit ketika itu. Okey, peak max ni METS ejaan dia. Okey, peak max ni saya nak bagi penonton untuk faham lah. Okey, contohnya kalau kita duduk diam-diam tak buat apa, max 1 maksudnya paling rendah kadar aktivitinya. Kalau kita berjalan long lie max 2, laju sikit max 3, naik tangga 4 dan 5, makin tinggi
kesukaran aktiviti tu maths tu lebih tinggi. Semakin kita aktif, semakin maths tu Makin tinggi. Betul. Jadi sebenarnya sebelum pesakit ni memulakan program pemulihan jantung, okey, kita akan tanya salah satu soalan yang akan ditanya adalah apakah how active you are sebelum ni, dan apakah matlamat. Ada yang kata okey, dulu saya aktif macam ni, saya nak kembali aktif macam tu. Okey, so contohnya pesakit kata saya nak kembali main badminton kompetitif, maksud lawan. Okey, main badminton maths kalau relax dengan kawan lebih kurang 5 ke 6. Kalau kompetitif maksudnya dalam pertandingan naik ke 7 ke 9. Okey, jadi sebelum pesakit itu memulakan program pemulihan jantung, untuk pesakit sebegini yang maksudnya matlamat dia ada untuk kembali membuat aktiviti yang agak tinggi, selalunya saya akan buat penilaian tambahan, iaitu exercise stress test. Okey, kenapa? Kita kalau boleh untuk pesakit sebegini kita nak berikan dos intensiti senaman yang lebih tinggi, sebab dia nak kembali kepada kadar keaktifan yang tinggi tadi kan. Okey, tapi soalan yang saya kena jawab adalah adakah selamat intensiti itu. Jadi melalui penilaian exercise stress test, maksudnya kita minta pesakit tu lari atas treadmill, dan kesukaran larian atas treadmill itu akan bertambah setiap 3 minit, dan sepanjang dia berlari tu maksudnya makin lama makin susah. Kita akan tengok tracing heart dia, maksudnya kita akan tengok sama ada jantung dia boleh cope atau tidak. Jadi selalunya pada penghujung ujian tu kita tahu okey, ini dos senaman yang pesakit ni boleh handle lah ketika itu, dan sama ada jantung dia boleh handle atau tidak. Maksudnya masa buat stress test tu doktor, kita boleh nampak lah sekiranya ada perubahan rentak jantung. Betul. Pesakit mungkin ada risiko mendapat serangan jantung. Senamannya doktor. Betul. Kalau Puan Syafiqah perasan kan, kadang-kadang saya ada buat extra notes kan. Okay, do not exert this patient beyond a certain heart rate. Pernah tak? Betul. Tengok Chat tu. Ada kan? Ada calculation Berapa yang kita boleh. Basically kalau kita tahu calculation tu masa kita train pesakit kan, kita akan follow lah yang stress test. Betul. Calculation target hari tu lebih rendah daripada apa yang kita kira based on Covenant method. Betul. Kalau kita based on 6-minute walk test tu kita guna Covenant method. So Covenant method tu kita akan dapat maximum Berapa hari kita. akan calculate low intensity punya target hari berapa, moderate intensity tu target hari dia berapa, and dia punya high intensity tu berapa. Cumanya bila kita nampak kalau doktor dah kata patient ni Berapa? stress test, So kita akan then kita akan follow sebenarnya calculation yang baru based on stress test tu. betul. Okay. Tapi doktor pastinya lah dalam kita kata nak bersenam ni ada garis panduan ataupun had tertentu lah sakit. Sebabnya dia macam ni doktor. Sakit ni selalu takut. Takut apa? Takut dia punya tekanan darah tu naik semasa melakukan senaman. Dia takut nadi dia orang ni meningkat banyak sangat semasa senaman. Jadi apakah sebenarnya panduan bagi mereka ni untuk melakukan aktiviti dengan selamat? Okey. Tadi macam ada 2 soalan lah tadi kan, nadi dan juga tekanan darah kan. Okey, so sebenarnya respon badan yang normal kepada senaman adalah memang nadi akan meningkat dan tekanan darah memang akan meningkat. Itu adalah respon yang normal. In fact kalau pesakit exercise tapi tekanan darahnya tak naik, jadi saya risau. Okey, cuma kita nak pastikan apakah respon yang normal tu. Okey. Soalan kedua tu apakah garis panduan kan? Okey. So mungkin penonton yang ikuti siaran hari ni kan, mungkin ada yang pernah Google target heart rate ataupun heart rate zone kan. Kadang-kadang kalau nampak kat Google tu ada macam sistem traffic light hijau kan, yang dia kata kalau hijau tu rendah sangat, kita aim untuk kuning, kalau merah tu terlalu tinggi, betul tak? Okey, kadang-kadang ada certain kalau Google je dia kata kita masuk ke umur, nanti dikirakan berapakah target heart rate kita. Okey, cara itu okey, tak ada masalah untuk individu yang sihat, yang berjantung dia tak ada masalah, sebab jantung dia boleh memproses respon kepada senaman dengan normal. Apakah respon senaman yang normal ni? Yang macam saya cerita tadi, bila bersenam, sebab jantung ni dia perlu salurkan darah ke otot lebih. Jadi salur darah ke otot mengembang, salur darah ke organ lain yang tak penting ketika itu, contohnya usus, dia akan mengecut.
tekanan darah akan tinggi. Itu respon yang normal. Tapi sebaik saja pesakit berhenti rehat, dia akan back to normal. So maksudnya mekanisme tu switching on and switching off tu dia berlaku dengan cepat. Okey. Untuk pesakit jantung, kerana fungsi jantungnya telah terjejas, kita panggil fungsi otonomik jantung itu pun terjejas. Maksudnya mekanisme tu dia berlaku tapi mungkin lambat atau tergendala. Jadi dan pesakit jantung juga kebanyakannya selalunya mereka mengambil ubat, diberi ubat beta blocker kerana ubat ni penting untuk kekuatan jantung mereka dan sebab kami tahu ubat ni dia akan menyebabkan jantung tu dia blunt the response to exercise. Maksudnya kita tak akan, macam tadi Syafiqah tanya, kenapa bila pesakit jantung kami buat stress test nadi tu rendah sikit? Sebab all of this, pesakit jantung tu sendiri dan ubat yang diambil. Jadi sebab tu untuk pesakit yang menjalani program pemulihan jantung, kita akan buat penilaian tu untuk pastikan apakah heart rate, safe heart rate ataupun target heart rate yang sesuai untuk setiap pesakit. Dan setiap pesakit akan berbeza. Jadi kita tak boleh nak bagi blanket rule guna heart rate 140 contohnya. Tak boleh. Mungkin pesakit A lain, pesakit B lain, pesakit C lain. Jadi dalam waktu fasa awal sebelum mulakan program senaman 8 minggu tu memang kita kena buat penilaian dulu apakah target heart rate yang sesuai untuk pesakit itu. Okay, doktor, lagi satu soalan. Kita tahulah sakit ni kan muda-muda, jadi diorang ni suka challenge diri sendiri. Ada tak sebenarnya risiko sekiranya mereka ni melakukan senaman melebihi target hari yang kita dah benarkan? Kita dah ajar target hari kita dah achieve banyak ni kan. So diorang nak challenge diri diorang buat lebih sehingga melebihi tahap nadi itu yang dibenarkan. Yang selamat. Okey, senaman ni sebenarnya untuk pesakit jantung dia seperti ubat tau. Jadi dia kena diberikan dos yang secukupnya. Kalau kurang dos, dia underdose. Jadi pesakit ni tak dapat segala manfaat senaman yang saya ceritakan pada awal program tadi. Maksudnya kuatkan jantung, kurangkan kencing manis, kurangkan tekanan darah kan. Dia tak dapat manfaat tu. Okey, itu kalau underdose. Kalau overdose macam contoh ni tadilah terlebih. Okey, bila terlebih dia ada risiko untuk memberi beban yang jantung tak boleh tahan lah. Jadi sebenarnya adalah risiko untuk kena serangan jantung. Dan sebenarnya bercerita tentang pantauan untuk bersenam dengan pantauan. Selain daripada kita nak pastikan dos senaman tu selamat, aspek kedua adalah kita nak pastikan pesakit bersenam dengan tanpa risiko mencederakan diri. Sebagai contoh yang saya bagi tadilah, pesakit ada kadang-kadang pesakit kencing manis bukan setakat ada risiko untuk cederakan kaki, luka kaki sebab senaman. Kadang-kadang mereka ada masalah imbangan badan. Jadi kita pun nak kena tentukan dan petugas pasukan pemulihan pun nak kena pastikan mungkin ada ekstra pantauan untuk pesakit sebegini. Untuk memastikan yang selamat lah. Betul. Itulah sebenarnya sangat penting supaya pesakit-pesakit ni sebenarnya dia tahu had diri masing-masing ketika melakukan senaman. Dan sebenarnya untuk penonton semua, kita sebenarnya galakkan penggunaan smartwatch. Kan sekarang kan dah ramai company-company yang keluarkan smartwatch yang canggih-canggih. Kat Shopee pun ada. Shopee pun ada, Huawei ada, ini dah macam Garmin. menjual. Okey, yang ni semua sebenarnya bagus untuk kita ajar kepada pesakit macam mana nak track nadi masing-masing ketika melakukan senaman. So basically diorang tahu adakah diorang melebihi had ataupun kurang orang kata kurang target heart rate tu. Tak cukup dia punya target heart rate semasa melakukan senaman. So benda-benda macam ni kita boleh ajar dan pesakit tu boleh belajar monitor sendiri bila buat senaman di luar. Okeylah. Puan Fahana, kalau tadilah kita banyak sangat bercakap mengenai senaman kan, sebab kita dah ramai orang ni fokus pada senaman selepas terkena serangan jantung. Tapi macam mana pula dengan aktiviti harian dan hobi-hobi pesakit? Sejauh mana
aktiviti hobi pesakit ni membantu dari segi emosi dan keyakinan pesakit semasa program pemulihan jantung ini. Okey, baik. Terima kasih Puan Moderator. Okey, kalau ikutkan kita faham konsep hobi adalah salah satu cara untuk diorang mengurangkan stres. Seperti mana yang awal saya cerita, perkara ini akan mengganggu emosi mereka, mental health kita lah sekarang ni. Dan kalau kita kata emosi akan mengganggu, kita perlukan perkara lain untuk divert, untuk mengalihkan perhatian dengan cara benda yang mereka interest, mereka minat. Sebagai contoh, kita kata hobi. Dan hobi inilah yang akan membantu mereka untuk mengalihkan perhatian dan mengurangkan kadar stres mereka sebenarnya. Namun begitu, kadang-kadang kekangan dan kerisauan itu ada wujud apabila mereka risau hobi mereka tu sesuai tak dengan aktiviti yang mereka lakukan. Dan ini yang sebenarnya penilaian awal yang sewaktu doktor melakukan penilaian bersama dengan terapi seperti kita, OT juga akan buat penilaian dari segi aktiviti apa yang mereka minat, leisure, apa hobi mereka, apa yang kita akan ketengahkan. Sekiranya minat mereka lebih kepada berkebun, minat mereka lebih kepada basikal, lebih minat kepada sport, dan itu yang kita akan channel dan fokus kepada aktiviti tersebut, di mana kita akan melihat tadi sesuai dengan target harid pesakit, dan kita akan fokuskan adakah hobi mereka itu sesuai dengan target harid mereka, di manakah kedudukan target harid mereka, adakah target harid tu kita kata terlalu tinggi untuk hobi dia ataupun terlalu rendah untuk hobi dia. Dan kita akan bagi tahu pesakit, inilah cara untuk awak tahu hobi ini selamat untuk jantung dan juga untuk pesakit itu sendiri. Jadi sebenarnya kan kita nak bagi tahu pesakit ni jangan takut nak bagi tahu kita, sebab kita ni kadang-kadang kita suka korek kan. Masa kita buat assessment tu kita akan tanya banyak, tanya pasal background, tanya pasal keadaan rumah, Betul. macam mana, hobi macam mana, kerja macam mana, dan kita apa akan yang dia masukkan minat. semua. Sebenarnya sebab apa? Sebab kita nak pastikan semua pesakit-pesakit kita dapat kembali melakukan aktiviti harian mereka seperti sedia kala. Okey? Lagi satu, ada tak nasihat OT ni kepada mereka-mereka yang rindu nak kembali aktif dengan hobi mereka tapi masih rasa takut? Mestilah rasa takut kan? Validnya saya boleh katakan jujur, mereka kena akui yang takut itu wujud, dan itu adalah normal untuk semua orang. Bila kita kata kita dah menerima serangan jantung, obviously benda tu adalah satu history dan trauma pada kita, dan kita kena terima itu akan menjadi takut. Namun begitu, sekarang ini bukan proses takut yang kita fokuskan. Kita akan bagi evidence atau bukti kepada pesakit supaya mereka tahu bila mereka buat selamat. Bagaimana? Ada 3 cara. Yang pertama, kita akan mulakan aktiviti tersebut dalam aktiviti yang small, maksudnya lagi rendah. Kita start dengan gradually lebih mudah. So bila dia kata dia start dengan mudah dan dia rasa selamat, dia akan start lagi increasekan dia punya intensity of the activity. Nah, dan yang kedua, kita mulakan dengan monitoring. Dan itu yang kita kata tadi lah, kita monitoring pakai jam, tengok heart rate, tengok RPE mereka, penat, talk test, bila dia orang buat aktiviti, dia orang penat tak. Dan bila kita bagi education dan pendidikan kepada mereka, sekiranya awak penat sehingga begini, awak kena berhenti sebelum penat itu akan menyebabkan bebanan kepada jantung awak. Itu yang biasa kita cerita. Dan yang ketiga, kita akan modify aktiviti tersebut. Seperti mana contoh, kita dah lakukan simulasi bersama dengan kita, dan kita lihat pesakit tidak boleh menjalani aktiviti sukan yang terlalu ekstrim. Okey, kerana heart rate-nya terlalu tinggi, tak sesuai dengan yang kita kata tadi, terlalu overdose kan. Dan ini yang kita akan buat, kita akan modify aktiviti dia, di mana dia kena tahu untuk pacing ataupun rehat in between of the activity itu sendiri. So bila dia tahu, dia akan cuba maintain melakukan aktiviti itu dengan lebih selamat, dan dia boleh teruskan aktiviti itu walaupun dia rasa sebenarnya aktiviti itu aktif untuk dia. Tapi kita dah boleh modify aktiviti itu bersesuaian dengan capability pesakit tersebut. Saya rasa lepas ni kan doktor, penjualan smartwatch ni meningkat dengan mendadak. Sebab kita lah ni. Sebab kita dah promote awal-awal. Sebenarnya smartwatch ni sangat membantu, okey, bila kita nak track balik nadi pesakit di masa beraktiviti. Okey.
kita nak bercerita pasal mis sikit doktor. Okey, ada Mitos. orang mitos sebagai seorang pesakit jantung. Betul ke sebenarnya doktor tak boleh minum kopi? Selalulah ramai cakap dah kena sakit jantung ni, dah tak boleh dah minum kopi ni kan. Nak kalau pasangan, kita selalu nampak lah pasangan wife ni, yang teman suami ni, dah cakap jangan minum kopi. So boleh tak doktor terangkan, boleh tak sebenarnya pengambilan kopi bagi pesakit jantung? Okey, secara ringkasnya tidak ada masalah, melainkan pesakit itu sendiri tahu apa kesan jantung kepada diri dia. Kesan kopi. Sekiranya dia tahu sekiranya mengambil kopi akan menyebabkan masalah. Contohnya ada satu orang bila lepas minum kopi dia sakit perut, sakit kepala, nadi laju. Jadi elakkanlah, terutama sekali sebelum kesenaman. Okey. Kopi secara general tak ada masalah. Cuma kita kena tahu kopi ni ada kafein. Kafein ni dia kesan kepada nadi, dia akan lajukan nadi kita. Kalau perasan mungkin segelintir antara kita kalau terlebih dos kopi kita akan rasa berdebar kan. Sebab memang kafein dalam kopi tu dia boleh meningkatkan nadi. Jadi kalau jenis yang tak boleh hidupnya tanpa kopi tu, kita akan nasihatkan boleh ambil kopi tapi bukan sebelum senaman. Sebab kita tak nak belum bersenam lagi dah Harit dah tinggi. Harit dah tinggi. Betul doktor. Kalau patient datang kat kita nampak harit tinggi, kita tanya dulu breakfast pagi tadi apa. Nak tambah pasal kopi boleh, tapi pilih yang kurang kalori, kurang ada gula. Ada kurang kalori. Kita kena pilih lah. Sebab sekarang kan banyak barista kopi tu sebenarnya cuba Google je berapa kalori, contohnya mocha ataupun latte ataupun yang nama Americano. pelik-pelik kan. Maksudnya sebenarnya sekarang ni kita boleh, sekarang senang cara tanya ChatGPT, tanya Google apakah jumlah kalori jenis kopi tu, dan kita boleh pilih apakah jenis kopi yang paling rendah kalori, dan kita boleh pilih untuk tak ada gula. Itu yang lebih sihat. Okey, lagi satu yang paling penting lah sebenarnya doktor. Satu soalan ni memang penting. Sebenarnya ada pesakit-pesakit kita ni, dia walaupun selepas terkena serangan jantung dan telah menjalani rawatan jantung, mereka masih lagi merokok. Susah untuk menghilangkan tabiat merokok ni. So sebenarnya apakah orang kata nasihatlah doktor kepada mereka semua? Okey, sebenarnya macam ni I wish it is that easy. Maksudnya kalaulah sesenang itu saya nak cakap kepada semua perokok yang telah pun belum ataupun telah lah, memang kalau boleh berhentilah. Sebabnya apa yang saya trend yang kita dapat sekarang ni, pesakit yang dirujuk kepada kami ni semakin lama semakin muda. Saya pernah mendapat rujukan semuda 20-an, 22 tahun macam tu dah kena serangan jantung. Dan bila kita tengok balik, muda kan, tak ada kencing manis, tak ada darah tinggi, sejarah family history pun tak ada. Tapi bila kita korek-korek, rupanya dia ni dah hisap rokok dari umur 11 tahun dan berkotak-kotak. Okey, so nak katanya perokok tiga lah ni. Perokok tiga. Sekarang ni kita dah mula melihat trend pesakit jantung semakin muda dan disebabkan rokok. Okey, so sebenarnya kan tadi saya ceritakan penyakit jantung boleh berulang. Apa sumbatan atau sempitan yang berlaku kepada salur darah tu, kita dah tak boleh nak reverse. Kita hanya boleh berusaha untuk kita stabilkan supaya sempitan salur darah yang sempit tu tidak menjadi semakin sempit. Okey, jadi sebenarnya memang kalau ikut kajian, kalau pesakit jantung yang dahulunya perokok tegar, kalau mereka memang komit untuk berhenti merokok, memang risiko untuk terkena serangan jantung sekali lagi tu boleh dikurangkan kepada 30 ke 50%. Maksudnya diseparuhkan. Dikurangkan risiko untuk kena serangan jantung sekali lagi lah. Dan sebenarnya ada juga yang tanya, doktor, okeylah dulu saya hisap 20 batang, sekarang saya hisap 10 batang. Okey kan doktor? Selalu tak jumpa kan. I wish I can say it is okay, but sebenarnya ada kajian terkini yang menunjukkan sebenarnya kalau kita nak dapat manfaat pengurangan risiko untuk kena serangan jantung berulang tu, hanya boleh dicapai sekiranya pesakit memang completely berhenti merokok. Kalau dia hanya kurangkan sahaja bilangan merokok, sebenarnya tak ada penurunan risiko pun. Tapi kan, nak tambahlah sikit. Saya tahu
nanti kan senanglah doktor ni cakap kan, sebab bukan saya yang mengalami. Sebenarnya kita faham ada masalah utama yang dialami oleh perokok tegak adalah kadang-kadang dia motivated nak berhenti, tapi badan tak setuju. Kenapa saya cakap badan tak setuju? Sebab kesan nikotin dalam rokok tu menyebabkan badan ni bila dia dah biasa dengan nikotin, tiba-tiba satu hari nikotin tu di stop kan. Badan ni akan memberi reaksi macam withdrawal doktor. Yes, kita panggil gejala withdrawal syndrome. Mungkin pesakit dia bila dia berhenti merokok je, dia rasa resah, tak boleh tidur atau terlebih makan, restless, tak boleh fokus. Untuk pesakit-pesakit ni memang selalunya waktu klinik consultation kita offer untuk dirujuk kepada klinik berhenti merokok. Maksudnya ada cara untuk bantu berhenti merokok ni. Okey, terima kasih doktor. Untuk soalan ni untuk Puan Farhana pula mengenai stres. Kita tahulah kita ni hidup pun rasanya keluar rumahnya dah ada stres. Pergi tempat kerja stres lagi. So, bila kita cakap stres ni, kita tahu stres boleh menaikkan tekanan darah dan juga trigger masalah-masalah jantung. Namun begitu, sejauh mana stres ini memberi kesan kepada proses pemulihan jantung ini? Okey. Kebiasaannya orang akan cakap pasal mengenai dua perkara yang paling common tentang sakit jantung, iaitu makan, rutin dan exercise kan. Namun begitu, satu perkara yang mereka lupa tentang stres. Sedangkan dalam kehidupan kita sekarang ni, stres adalah satu perkara yang kita tak boleh lari sepanjang masa. Ya, sepanjang masa kita ada stres. Even kita bekerja pun kita ada stres, balik rumah pun kita ada stres. Stres ikut kita. Stres ikut, bukan makan yang ikut. Stres ikut balik Betul, stres ikut balik. So benda ini yang sebenarnya kita kena beri perhatian lebih berbanding kita melupakan stres dan kita kata makanan asyik, kita salahkan makanan yang kita makan sebagai punca jantung. Tidak, tiga perkara ini kita ambil berat. Begitu juga dengan stres. Elemen stres sebenarnya dia mampu untuk meningkatkan tekanan darah, mampu meningkatkan tekanan jantung, orang kata nadi kita. Sedangkan itu adalah fungsi yang naik yang tidak baik. Kalau kita kata naik dengan cara exercise, kita kata kita exercise, BP kita naik, okey, itu selamat kita kata. Tapi bila kita kata naik nadi kita dengan cara stres yang overload, so it's not the good, bukan cara yang baik lah. Kita boleh kata stres ini tidak baik untuk accumulate dalam badan. Namun begitu, kita tetap kena terima stres tu wujud dan kita tak boleh nak buang stres. Oleh itu, bila kata bercakap tentang stres, apa yang kita boleh buat adalah dengan pengurusan stres. Kita kena uruskan stres kita. Tapi kita boleh kena pasti tak pesakit jantung ni kalau diorang ada tanda-tanda stres? Boleh tak kita kena pasti dari awal? Bukan sahaja sakit jantung. Kalau kita tanya dengan kita sendiri, dengan manusia normal, tanda stres senang untuk dikena pasti apabila satu perkara je, orang tu cepat marah. Senang kita kata cepat marah. Sebab kita nak kata semua manusia ni pemarah, susah. Tak ada siapa yang dilahirkan dengan marah. Tapi kita boleh faham konsep kenapa dia marah, apa yang menyebabkan dia marah. So kita boleh faham commonnya marah tu apabila dia terlalu dibelungi dengan stres. Bukan stres dengan secaran itu, mungkin stres di tempat kerja, mungkin stres di tempat lain. Itu yang menyebabkan common berlaku kepada orang zaman sekarang. Marah tu wujud. Itu sudah cukup untuk kita sebenarnya, walau kita kata banyak lagi tanda stres yang lain sebenarnya, tapi itu adalah satu yang paling kita kata senang nak catch. Oh, dia tengah marah ni, dia stres lah tu maksudnya. Okey, kalau macam tu kan, ada tak teknik ataupun strategi yang mungkin Puan Farhana boleh kongsikan untuk kita atasi cara-cara kita atasi stres ini? Okey, jujur saya katakan apa yang kita buat sebenarnya dalam kehidupan harian ini sebenarnya ada yang kita buat untuk kontrol kita punya stres. Kita kata pengurusan stres. Sebagai contoh, yang pertama, kita pergi bercakap dengan kawan kan. Kita pergi katalah kalau kata stres, daripada rumah stres, pergi makan mengetih dengan kawan. Tu kita kata mengopi, pergi ngopi dengan kawan-kawan. Tapi elemen mengopi tu pula yang tidak baik. Kan kita kata kopi tanpa gula tak apa. Kopi tanpa gula tak apa. Tapi tadi doktor dah cakap boleh ambil sikit tau. Kopi tanpa gula tak tapi kalau dah minum kat kopi kedai mamak, kejap lagi gulanya lain. So bila berkawan dengan kawan, itu elemen yang kita kata tidak baik. Tapi sebenarnya elemen yang kita perlukan adalah ekspresif tersebut. So itu sebenarnya yang lebih baik. Tapi dalam konsep
pemulihan cara kerja, kita akan fokuskan a few teknik yang kita guna pakai untuk pengurusan stres. Antara 2 teknik yang kita guna pakai dekat kita adalah teknik kita panggil pernafasan dalam ataupun deep breathing. Yang kedua kita kata progressive muscle relaxation. Tetapi saya tak akan cerita teknik itu di sini. Sebenarnya kita melakukan aktiviti atau teknik ni di dalam kita punya syllabus fasa kedua di pemulihan jantung. So sekiranya sesiapa yang mengalami masalah jantung dan tidak pernah didedahkan dengan perkara ini, jemput datang dan alami sendiri bersama-sama dengan kami supaya semua tahu bagaimana proses pengurusan stres di dalam pemulihan fasa pemulihan jantung itu sendiri. Dan ini sangat penting, dan sebelum kita start every single activity, kita start pergi main bola, kita start main kita pergi berkebun, masak, this is the first thing ever yang pertama sekali kita akan fokus, iaitu pengurusan stres di dalam aktiviti kita. Okey. Dah panjang lebar dah tu Puan Fana. Okey, sebenarnya kita ni dah hampir sampai ke penghujung dah. Ni kita nak conclude kan lah, Doktor. Adakah pesakit jantung ini berpotensi untuk mendapat serangan jantung semula walaupun dia dah melalui rawatan pemulihan jantung ini, Doktor? Okey, secara general pesakit jantung, pesakit yang mengalami masalah jantung 1/3, bukan 1/3, 1 dalam 3 orang mempunyai risiko untuk terkena serangan jantung yang berulang, dan risiko ni paling tinggi pada setahun pertama. Okey, soalan Puan Syafiqah tadi, adakah selepas buat melalui menjalani program dengan kita boleh jadi lagi? Kita harap tidak lah. Tapi kita jumpa doktor dekat selalunya selang setahun tu datang orang yang sama. Dan selalunya kan kalau pesakit ni dirujuk kali kedua, kita rasa sangat sedih kan. Tapi bila kita bukan maksudnya tapi bila kita tanya buat tak balik, buat tak apa yang kita dah ajar selama ni kan waktu program pemulihan pertama kan. Tak. Okey, so sebenarnya bukanlah bila masuk program pemulihan jantung ni secara magicnya dia dah terprotected, terlindung daripada kena serangan sekali lagi. Ingin saya tekankan sekali lagi kan, matlamat utama adalah 8 minggu bersama kami tu kita nak ajar cara kembali aktif dengan selamat, gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat, dengan harapan apa yang diajar selama 8 minggu ini diamalkan secara istiqamah sampai bila-bila. Sebab kalau kita kembali ke kehidupan yang lampau itu, maksudnya risiko tu akan kembali lah balik. Maksudnya dia akan berisiko lagi untuk kena serangan jantung. Jadi sebab tu saya tekankan tadi kan, matlamat utama program pemulihan jantung ni adalah secondary prevention. Kita nak bimbing kepada gaya hidup yang sihat, supaya tidak berlaku serangan sekali lagi. Dan kenapa penting kita nak harap pesakit boleh bangkit dengan kekal aktif sampai bila-bila. Okey doktor. Satu last question. Ni betul last. Ni betul last doktor. Last tadi. Pasal ubat doktor. Sebabnya kan kita kadang-kadang kita terimalah pesakit-pesakit kita ni datang tak makan ubat. Orang kata tidak patuh kepada pengambilan ubat-ubatan meskipun dah kena serangan jantung. So boleh tak doktor bagi satu kata-kata nasihat buat mereka-mereka ini supaya mereka ni orang kata tak culas mengambil ubat mengikut waktu yang ditetapkan? Okey, faham. Sebab kadang-kadang komen yang saya selalu terima, doktor banyak sangat ubat dan macam gula-gula. Okey, faham kesukaran itu. Tapi sebab itulah pada awal program kita akan cerita kenapa dia boleh berlaku tu. Jadi kadang-kadang ubat tu yang kena ambil tu ubat tu untuk satu lagi kadang-kadang dia tak tahu kenapa banyak-banyak ubat ni, dia tak tahu. Jadi kadang-kadang kadang-kadang tu kita kena cerita, okey ubat ini untuk darah tinggi, ubat ini untuk kencing manis, ubat ini untuk kolesterol, ubat ini cair darah, ubat ini kan. Maksudnya secara ringkasnya kenapa kena patuh kepada ubat tu, sebab macam saya cakap tadi, mengawal risiko kena serangan jantung tu untuk penting. Maksudnya nak pastikan kawalan gula tu baik, tekanan darah tu baik, kolesterol tu kekal rendah. Kenapa? Sebab kita tak nak kena serangan jantung sekali lagi. Dan ubat cair darah tu pun penting. Okey, ada yang kata dah okey dah saya stop lah kan. Okey, my simple advice adalah selagi mana ubat itu tidak diarahkan untuk berhenti oleh doktor, teruskan. Melainkan doktor sendiri yang nasihatkan untuk berhenti untuk apa-apa juga sebab.
Yang selalu yang saya risau tu, dia berhenti tu sebab atas sama ada dia rasa sendiri dah boleh berhenti ubat, ataupun kadang-kadang advice di media sosial. Media sosial kata ambil lah ni, tak payah makan Bukan, ubat. diorang kadang-kadang tukar dengan ambil herbal, suplemen. Itu yang merisaukan kita sebenarnya, doktor. Ada pernah kes pesakit-pesakit kita datang kan, doktor, sampai 2 minggu tak makan ubat. Alah, janganlah. Okey lah, sebenarnya kita ni dah sampai kepada penghujung segmen podcast pada kali ini. So secara kesimpulannya, saya nak bagi tahulah, pemulihan jantung ni sebenarnya bukanlah sekadar proses rawatan, tetapi merupakan satu perjalanan menuju peluang kedua dalam kehidupan. Ini adalah saat di mana kita diberi peluang untuk berhenti menilai dan memilih untuk hidup yang lebih bermakna. Setiap langkah kita pada hari ini adalah bukti bahawa kita masih lagi diberi kesempatan untuk hidup. So saya harap kita jangan sia-siakan peluang yang diberi. Jadikan ia titik mula untuk kita bangun dan menghargai jantung, kerana hakikatnya peluang kedua bukan datang dengan selalu. Sebelum saya akhiri podcast kita pada hari ini, saya ada sedikit pantun untuk anda semua. Pergi ke pantai melihat senja, singgah sebentar membeli selasih. Jantung diuji, membuka mata, peluang kedua jangan disisih. Langkah perlahan menyusun bicara, hati tenang mengenang jasa. Bila diberi peluang kedua, hargailah hidup selagi bernyawa. Okay, sebelum saya akhiri podcast kita pada hari ini, hopefully korang semua boleh enjoy dengan VT yang kita sediakan daripada Jabatan Perubatan Pemulihan. Dan apa-apa untuk sebarang soalan boleh letakkan di dalam chat box. Kita akan cuba jawab selepas ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.